Jika teknik tersebut betul-betul boleh jadikan semua orang kaya, pakar-pakar kewangan sudah pasti ajarkan teknik ni sejak dulu lagi. Tapi realitinya ramai yang tersilap langkah. Teknik pajak gadai ini kerap dimanipulasi oleh peniaga emas kerana jualan emas mereka akan meningkat. Tetapi pembeli pula menanggung hutang yang makin besar. Sebagai contoh, jika anda ada 1 kilogram emas dalam Ar-Rahno, sebenarnya yang benar-benar milik anda mungkin tidak sampai 300 gram. Baki 700 gram itu masih menjadi hutang dengan Ar-Rahno. Jika untung, untungnya secupak. Tapi bila rugi, ruginya segantang. Sebab itu, anda tidak perlu kejar teknik pelik untuk kaya dengan emas. Buat cara paling mudah. Beli, simpan dan konsisten. Anda boleh gunakan akaun Get Public Gold untuk menyimpan, dan jika ingin lebih disiplin, aktifkan auto debit supaya sistem dapat bantu anda menabung tanpa gagal. Dalam dunia emas, yang menang bukan siapa yang cepat tetapi siapa yang konsisten. Dan kekayaan sebenar datang bila kita bebas daripada hutang, bukan menambah hutang. Semoga perkongsian Hana bermanfaat dan boleh follow Hana untuk info tentang emas.